Okay, Assalamualaikum. Okay, insyaAllah. So, kita start. Tapi sebelum saya start tu, boleh tak nak tahu? Sebenarnya betul-betul kalau malam ni korang nak Farah baca tu bab yang mana satu? Sebenarnya, bab yang awal-awal, kalau siapa yang pernah beli e-book saya, dia dah baca. Tapi yang bab yang bawah-bawah tu, itu adalah penulisan dalam buku. So jadinya, kalau nak baca yang saya tak release lagi, itu kan lagi orang kata special lah sikit kan malam ni. So mungkin boleh tulis kat sini, boleh vote korang nak bab yang mana satu. Sebelum Farah start, Farah ambil satu bab. Sebab satu bab pun panjang-panjang kan. Seronoknya dapat jumpa Kak Farah walaupun tak online. Siti Aminah. InsyaAllah tu lah. Nanti kita jumpa tengok muka depan-depan, okay? Okay, so insyaAllah basically ramai yang nak sebenarnya mesti ramai yang tertanya-tanya sebab mana yang kenal Farah ataupun yang baru-baru kenal ke mesti tahu Farah punya journey ialah before sebelum Farah kahwin memang Farah pernah berkahwin kan. So memang basically tak ada anak. So bila dah masuk perkahwinan kedua ni after 4 tahun lebih macam tu barulah Allah kurniakan zuriat. That's why ada satu bab, kalau korang perasan, okay, bab ni Farah tak release lagi sebab bab ni Farah cerita dalam buku. So Farah tak release lagi, maknanya korang dapat baca dan dengar dulu. Specialnya Farah pula yang siap ceritakan lagi kan. So dalam bab ni, dia sebenarnya tajuk dia pasal macam mana situasi Farah dapat tahu bila Farah pregnant. Kan kalau nak cerita time masa arwah meninggal tu rasanya itu pun Farah dah Farah dah dah cerita sikit-sikit kan kat IG. So nanti korang boleh tak apa, nanti korang boleh baca je balik. Okay. So insyaAllah bismillah. So Farah akan ambil boleh juga Amila dengar, boleh seronok. Bab yang Farah rasa sangat special lah Farah share. Okay, insyaAllah. Okay, so insyaAllah Farah akan baca bab sebenarnya Farah akan cuba cepatkan bab 10 dan bab 11. Bab 10 ni Farah menceritakan tentang kalau perasan tajuk dia tajuk dia mandul ke tak ada anak lagi. Sebab sebenarnya bila kita dalam fasa kita married ataupun kita dalam relationship yang lama, orang memang akan petikaikan dan persoalkan setiap perjalanan hidup kita. Sebab ada orang dia rasa macam kenapa dia tak ada, kenapa ni. So dia akan terlalu banyak Q&A. Macam kita okey je kan, tapi untuk orang lain sampai membuatkan mungkin kita rasa tak selesa. That's why ramai perempuan yang TTC yang dia sangat struggle sebab dengar kata-kata orang lain. So untuk bab ni Farah tulis khas sebenarnya untuk orang yang tengah struggle dalam kehidupan rumah tangga dan untuk dapat anak. Okay, so insyaAllah Farah start Bismillah. Okay. Okay, dalam bab ni first Farah cakap terdapat satu fatwa kehidupan yang saya pelajari. Semakin lama nafas ini berhembus di muka bumi, manusia itu sifatnya murah memberi waktu, namun mereka bakhil memberi ruang. Ruang untuk jiwa bernafas lega, ruang untuk akal memproses takdir, ruang untuk hidup dengan rentak sendiri tanpa dihukum rasa bersalah. Ruang untuk tidak tergesa-gesa mengejar dunia dan ruang untuk memiliki jalan cerita yang tidak disalin daripada hidup orang lain. Dalam perihal zuriat, ramai yang kononnya bermurah hati memberikan saya waktu. Tak apa Farah, lambat sikit nanti ada rezeki tu. Namun hakikatnya mereka tidak pernah memberi saya ruang. Ruang untuk saya tidak menjawab.
ruang untuk saya memilih diam, ruang untuk saya menikmati kemanisan berumah tangga tanpa dipalu tekanan. Ada yang bertanya dengan nada ingin tahu, tetapi ramai juga yang bertanya dengan nada membuatkan dada saya sesak dan sempit. Bila lagi nak ada anak? Tak lekat lagi ke? Awak merancang ke? Atau memang tak boleh mengandung? Dah lama kahwin kan? Mandul ke? Lama sangat kosong tu, nanti rahim rosak. Doktor cakap apa? Nanti doktor cakap apa kalau umur 30 tahun nak dapat anak kan? Tak dapat anak lagi kan? Saya membaca setiap bait kata itu, saya telan semuanya, saya ukirkan senyuman, namun ada hari-harinya senyuman itu gugur sendiri ke bumi sebelum sempat saya mendail semula kekuatan diri. Jujur, saya tidak tahu dari mana datangnya keberanian manusia-manusia ini untuk melepaskan peluru kata sebegitu. Satu perkara yang pasti, mereka tidak merasa peritnya hati seorang wanita apabila kesempurnaan tubuhnya dipersoal. Apatah lagi apabila soalan itu datang bukan daripada darah daging sendiri, tetapi daripada orang asing yang tidak pernah walau sekali duduk semeja berkongsi hidangan dengan saya. Bagi mereka yang telah lama mengikuti jejak hidup saya sejak dari perkahwinan pertama lagi, pandangan mereka terhadap diri ini lebih tajam kerana bahtera perkahwinan dahulu berlayar hampir 5 tahun tanpa kehadiran cahaya mata. Dan apabila ia karam, mudah saja manusia menjatuhkan hukum, mungkin sebab tak ada anak lah dia bercerai. Sungguh, saya buntu dari mana datangnya logik sedangkan itu. Tetapi begitulah resam manusia. Gemar menyambung cerita yang mereka sendiri tidak tahu di mana hujung pangkalnya. Saya hanya mampu tersenyum. Saya malas menjawab. Saya letih menjelaskan kerana bagi saya ada hal-hal dalam kehidupan ini yang haram untuk ditanya, tidak wajar disentuh. Lebih-lebih lagi jika ia melibatkan air mata rahsia seseorang. Kadang-kala soalan itu bukan sekadar soalan, ia adalah cerminan bagaimana manusia mempermudah lidah tanpa memikirkan betapa dalamnya luka yang boleh tertoreh. Sebab itulah saya sering memujuk hati sendiri, sabar Farah, bukan semua orang kenal hati awak. Dan Zaidul, awaklah insan yang sentiasa mengingat saya pada hakikat yang sering saya lupakan. Masih segar dalam ingatan, dalam satu malam yang hening, saya terbaring berbantalkan dada awak. Jemari awak lembut bermain dengan hujung rambut saya, membelai resah yang bermukim di jiwa. Waktu itu saya tidak berniat untuk menangis, tapi soalan-soalan tajam orang luar itu hadir tanpa diundang. Persis bayang-bayang yang suka muncul saat kita sedang lelah. Dengan suara yang perlahan, takut-takut kalau pecah empangan air mata, saya bertanya, "Abang, orang selalu tanya pasal anak, abang tak terasa ke?" Awak terdiam beberapa saat, tetapi itu bukan diam yang kosong, itu adalah diam yang penuh makna. Diam seorang suami yang sedang menyusun kosakata paling santun untuk menenangkan isterinya. Kemudian awak menjawab, "Sayang, abang menikahi awak kerana diri awak, bukan kerana anak yang belum ada." Ayat itu saya simpan kemas dalam hati sampai ke hari ini. Kalimah itu menyelimuti hati saya persis hujan renyak yang turun perlahan. Namun cukup untuk memadamkan bahang api yang lama membakar jiwa. Awak menyambung lagi dengan nada yang memujuk, kalau Allah belum beri, itu bukan salah awak, itu bukan salah sesiapa. Kadang-kala Allah simpan sesuatu yang paling manis itu untuk diserahkan pada waktu yang paling tepat. Dan saat itu saya menangis bukan kerana sedih mengenangkan nasib, tetapi kerana rasa diri ini dihargai sebegitu dalam. Hakikatnya, saya dan awak bahagia, teramat bahagia sehingga ada kalanya saya merasa dunia ini berputar hanya untuk kita berdua. Awak tidak pernah mendesak, tidak pernah menyoal, tidak pernah membuatkan saya berasa kurang sifat sebagai seorang wanita. Yang paling saya syukuri, Zaidul sentiasa menjadi benteng paling kukuh buat saya.
Setiap kali saya rasa hati ni retak 1000, dia akan menggenggam erat tangan saya dan membisikkan azimat ini. Anak itu rezeki. Rezeki itu sifatnya tidak pernah cepat dan tidak pernah lambat. Rezeki hanya akan simpan apabila Allah berkata paling sesuai untuk hamba-Ku. Saya akan menunduk setiap kali memutarkannya. Ada sesuatu pada nada suaranya, sebuah keyakinan dan tawakal yang tinggi yang memaksa hati saya untuk percaya dan menyerah sepenuhnya kepada takdir ilahi. Kami tidak pernah cuba untuk menolak rezeki zuriat. Kita tidak pernah merancang untuk menunda dan jauh sekali untuk kita mengatakan tidak mahu. Kami cuma sedang menikmati fasa hidup berdua dengan sepuas-puasnya. Ketika itu, bahagia kita cukup sederhana. Bahagia dapat keluar makan tanpa perlu menilik jam. Bahagia merayau di gedung beli belah mencari barang yang bukan keperluan. Bahagia duduk berdua menghirup kopi sambil menebak masa depan. Dan kebahagiaan paling agung waktu itu bangun setiap pagi, membuka mata dan menatap wajah insan yang sama. Wajah yang Allah pilihkan untuk menemani tidur saya malam sebelumnya. Bagi kita saat itu, nikmat itu sudah cukup memadai. Kita memegang satu akidah yang teguh. Apabila Allah berkehendak mahu memberi, dia akan tetap memberi walaupun bibir kita tidak memintanya. Namun, saya sedar tidak semua orang berpijak di bumi yang sama. Saya mengerti di luar sana ada wanita yang setiap pagi bangun tidur dengan rasa hampa yang mencengkam dada. Saya tahu ada pasangan yang setiap hari doanya melangit dengan rintihan yang sama. Ya Allah, kurniakanlah kita zuriat sebagai penyejuk mata. Saya tahu ada isteri yang menangis sembunyi-sembunyi di bilik air setiap kali bendera merah tiba. Saya tahu ada suami yang menelan tangisannya jauh ke dalam hati. Semata-mata takut si isteri dihukum rasa bersalah. Dan saya tahu ada rumah yang sunyi sepi. Bukan kerana penghuninya tidak bahagia, tapi kerana rindu yang mendalam pada suara tangisan kecil yang tidak pernah wujud. Maka bab ni saya nukilkan khusus buat mereka. Untuk wanita yang sedang berjuang dalam diam, untuk ibu yang belum berpeluang mendakap zuriat sendiri, untuk suami yang sedang bertungku lumus membalut hati isteri yang rapuh, untuk keluarga yang sedang setia menanti rezeki paling lembut dari sisi Tuhan, izinkan saya berkongsi satu hikmah yang saya pelajari secara perlahan-lahan dalam madrasah kehidupan ini. Anak itu bukan lambang kesempurnaan seorang wanita. Anak itu bukan satu perlumbaan siapa lebih dahulu sampai. Anak itu bukan bukti cinta suami isteri, tapi anak adalah amanah dan rezeki yang Allah simpan untuk diserahkan pada detik yang paling tepat. Andai Allah belum memberi, percayalah, bukan kerana tubuh awak rosak, kerana diri awak bukan kerana diri awak serba kekurangan, bukan kerana awak tidak layak bergelar ibu. Kadang-kala Allah lambatkan sedikit kerana ada sebab yang tersembunyi dalam ilmunya. Mungkin kerana awak belum benar-benar bersedia, mungkin hati awak belum cukup kental, mungkin kesihatan awak memerlukan masa untuk pulih, mungkin pohon perkahwinan awak baru hendak belajar membesar akarnya, atau mungkin jiwa awak sedang dilatih untuk mencapai makam redha. Dan ada ketikanya Allah sengaja melambatkan hanya untuk memberi kejutan pada detik yang langsung tidak terlintas di fikiran awak. Tanpa rawatan IVF, tanpa bantuan ubat-ubatan, tanpa sebarang perancangan, tanpa terfikir pun mahu mengandung, hanya semata-mata kerana Allah berkata kun fayakun. Inilah masa terbaik untuk engkau menjadi seorang ibu. Naskah bab ni saya tulis dengan satu harapan yang menggunung agar setiap perempuan yang sedang menunggu, setiap isteri yang sedang diuji dan setiap pasangan yang sedang berlari dalam gelita mencari cahaya impian mereka dapat berhenti sebentar.
Tariklah nafas sedalam-dalamnya dan sedarilah satu hakikat yang sangat penting. Tubuh awak tidak gagal, hati awak tidak silap, doa awak tidak pernah sia-sia. Kadang-kala dunia kejam memaksa kita percaya bahawa kita perlu cepat, perlu segera, perlu memenuhi garis masa yang ditetapkan oleh orang lain. Seolah-olah hidup ni satu perlumbaan dan rahim wanita adalah jam radik di mana semua orang harus berlari pantas untuk menang. Tapi sebenarnya Allah tidak pernah berlumba dengan masa kerana dia sendiri adalah pencipta masa. Allah tidak pernah lambat. Allah tidak pernah silap percaturan. Allah tidak pernah terlepas pandang walau satu butir doa yang awak kirimkan bersama air mata yang jatuh senyap-senyap di hening malam. Allah cuma sedang memilih masa. Masa yang paling indah. Masa yang paling selamat. Masa yang paling sesuai dengan jalan cerita hidup awak. Kadang-kala Allah sembunyi sesuatu yang kita mahu. Bukan kerana dia kedekut untuk memberi, tetapi kerana dia mahu mengajar. Mengajar tentang seni kesabaran, mengajar tentang kekuatan keyakinan, mengajar tentang konsep rezeki dan yang paling tinggi darjatnya mengajar tentang redha. Bab ni bukanlah kunci jawapan kepada semua persoalan manusia. Ia bukan penjelasan untuk memuaskan hati sesiapa yang bertanya. Ia bukan alasan untuk menepis tekanan yang diletakkan di bahu awak. Bab ni adalah sebuah pelukan. Pelukan hangat yang saya hadiahkan untuk hati-hati yang sedang keletihan. Hati yang sudah terlalu lama memikul beban harapan. Hati yang sudah terlalu lama dipersoalkan. Hati yang sudah terlalu lama menunggu sesuatu yang tidak pasti bila kunjung tiba. Bab ni adalah secebis kedamaian kecil untuk perkahwinan yang sedang diuji. Untuk pasangan yang saling menguatkan. Walaupun di luar sana, dunia sibuk mencari apa yang kurang dalam rumah mereka. Untuk rahim yang menunggu dengan sabar, walaupun setiap bulan disambut dengan kitaran rasa yang sama, harapan, ketakutan dan kekecewaan. Untuk jiwa yang masih teguh percaya bahawa Tuhan itu maha baik, walaupun hidup kadang-kadang terasa sebaliknya. Kerana dalam musafir hidup ini, kita perlu paksakan satu perkara besar di minda. Anak bukan tujuan mutlak hidup. Hidup awak tetap bermakna tanpanya. Cinta awak tetap lengkap tanpanya. Perkahwinan awak tetap indah tanpanya. Anak bukan bukti mutlak bahagia. Lihatlah sekeliling. Berapa ramai yang dikurniakan anak tapi hatinya kosong, melompong. Berapa ramai yang rumahnya penuh hingga binggar tetapi jiwanya sunyi, sepi. Bahagia itu datang dari cara awak mencintai dan mensyukuri, bukan dari siapa yang lahir melalui rahim awak. Anak bukan lambang lengkapnya sebuah rumah tangga. Ada rumah yang sederhana tetapi syurganya terasa nyata. Ada pasangan yang hanya hidup berdua sampai ketua tapi hidup mereka penuh makna. Dan ada keluarga kecil tanpa zuriat yang Allah limpahi dengan rezeki dalam bentuk lain. Rezeki ketenangan, kesihatan dan kasih sayang yang jauh lebih besar daripada apa yang mampu dilihat oleh mata kasar manusia. Ingatlah, anak adalah rezeki dan sifat rezeki itu ia tidak pernah tersalah alamat. Ia tidak akan tersilap mengetuk pintu. Ia tidak akan tersalah masuk ke rumah orang lain. Ia tidak akan tersalah waktu. Rezeki itu mencari awak walaupun awak tidak lagi mengejarnya. Rezeki itu akan mengetuk pintu walaupun awak sudah lelah meminta. Rezeki itu akan hadir walaupun awak rasa awak belum bersedia. Dan apabila ia tiba nanti, saat awak menatap wajah kecil itu, awak akan faham mengapa Allah menangguhnya sekian lama. Kerana sesungguhnya apa yang dia simpan selalu jauh lebih manis dan indah daripada apa yang kita harapkan. So itu ada dekat dalam bab 10 yang di mana menjawab persoalan-persoalan orang kenapa Farah boleh okey dan Farah tak pernah tergesa-gesa, terburu-buru lagi soal anak lah, okey, dalam kehidupan sampailah
bab 11 ni yang abang saya mengandung. Okay. Abang saya mengandung. Waktu ni dia bukan bagi statement dekat Zaidul yang Farah mengandung, tapi dia macam, abang saya mengandung macam tu. Betul ke? Macam tu. Dia macam serius ke? Betul ke apa ni tengah ada baby ni? Dia macam tu. Itu persoalan Farah dekat Zaidul. Okay. Tangan saya menggigil hebat. Ujian kehamilan, pregnancy itu saya genggam erat di dada. Seolah-olah takut ia hilang jika dilepaskan. Tengok ni, betul lah apa doktor tu bagi tahu tadi. Memang betul-betul mengandung bang. Dalam ni tulis pregnant. Tanpa dipinta, air mata saya gugur laju membasahi pipi. Ia bukan air mata kesedihan, bukan juga air mata ketakutan, tapi ia adalah air mata seorang hamba yang baru pertama kali merasai betapa halusnya Allah memberi, walau di saat bibi hambanya tidak meminta apa-apa. Saya terduduk di lantai bilik air, kaki terasa lembik, tidak mampu menampung beratnya rasa syukur yang menghimpit dada. Ya Allah, benarkah ini rezeki untuk aku? Ayat itu saya ulang lebih 10 kali. Nafas saya tersekat-sekat. Saya tekuk mulut dengan kedua-dua belah tangan menahan isak tangis supaya tidak memecahkan hening momen suci itu. Dalam hati hanya satu suara yang bergema. Ya Allah, ini adalah masa yang paling indah dan Engkau memilih untuk memberikannya sekarang. Segalanya bermula tanpa saya sedari. Usai pulang dari menunaikan umrah pada bulan Julai lalu, tubuh saya mula menghantar isyarat aneh yang gagal saya tafsirkan. Namun saya memilih untuk menafikannya. Saya memujuk hati, mungkin sebab badan dah lama tak bersukan kot. Bermula dari situlah kita mencari hobi baru. Kita mula menjinakkan diri dengan sukan pickleball. Semangatnya bukan main sampai kita sanggup berhabis duit membeli raket yang mahal, kononnya demi membakar semangat untuk sentiasa beribadah. Saya menjadi terlalu aktif, melompat ke sana sini sehingga jatuh terpeleot berkali-kali di gelanggang. Namun, ada satu yang tidak kena. Badan saya tetap rasa tidak sedap. Bahagian tertentu tubuh saya mula bengkak dan sakit. Saya mula hairan dan bermonolog sendiri. Bersukan sudah, jaga makan sudah, tapi kenapa sakit ni macam makin menjadi-jadi? Kali ni sakitnya bukan sekadar letih biasa, ia datang bersama demam panas yang pasang surut, seperti ombak kecil yang tidak pernah tenang. Ada hari saya bangun tidur dengan tubuh yang menggigil kesejukan. Ada hari dada saya berdebar kencang tanpa punca. Dan yang paling menakutkan, bahagian atas saya rasa sakit sangat. Sakit yang sangat asing. Sakit yang membuatkan saya termenung lama di hadapan cermin sambil memegang dada sendiri mencari jawapan yang tidak kunjung tiba. Kenapa Farah ada perasaan macam tu? Sebab arwah Mak Farah dia kena kanser. So, waktu tu dalam fikiran tak fikir pasal pregnant. Dalam fikiran hanya fikir adakah aku kena kanser pula? Macam tu. So, dia ada satu perasaan yang dah tiba waktu dia sakit ke? Macam tu. Okay. Malam tu suasananya hening di bawah biasan cahaya lampu bilik yang malap, hanya bunyi kipas yang setia menemani degup jantung saya yang sedang resah. Saya memandang wajah Zaidul, ada rasa serba salah yang menebal untuk meluahkan rasa kerana saya tidak mahu memecahkan ketenangan dunianya. Tapi saya risau, saya benar-benar takut. Akhirnya dengan suara yang saya cuba kawal getarannya, saya meluahkan juga. Abang, sakit sangat bahagian atas ni. Tangan saya perlahan menyentuh dada yang sakit. Jom kita pergi klinik. Saya takut lah abang, takut ada kanser ke apa ke. Awak sendiri tahu kan mama ada kanser. Saya takut benda yang sama jadi pada saya. Zaidul yang tadinya sibuk serta-merta terdiam kaku. Dia memalingkan wajah menatap saya dan pandangan yang berubah 100%.
ada riak risau, ada cemas dan ada naluri pelindung yang tiba-tiba terjaga dalam sorot matanya. Dia bingkas, bangun, duduk rapat di sisi saya dan meletakkan tangannya di belakang tubuh saya. Suaranya bertukar menjadi sangat perlahan, lembut, memujuk. Sayang, kenapa tak beritahu abang dari awal? Saya menunduk, lidah kelu untuk menjawab. Kadang-kadang saya terlalu sibuk menjadi kuat sehingga saya lupa bahawa saya cuma manusia biasa. Kadang-kadang saya terlalu lama memendam rasa sehingga saya lupa bahawa saya juga berhak untuk berasa takut. Perlahan-lahan dia menangkap wajah saya dan kedua-dua telapak tangannya seolah-olah saya ini kaca yang boleh pecah andai dikasarinya walau sedikit. Jangan takut sorang-sorang, abang ada. Kalau betul sakit, kita rawat. Kalau cuma masalah hormon, kita jaga sama-sama. Suaranya tenang, setenang air. Namun sebagai isteri, saya dapat menangkap getaran debar yang cuba disembunyikannya di hujung ayat. Zaidu bukan jenis lelaki yang mudah panik. Tetapi saya tahu jika hal itu melibatkan nyawa saya, dia tidak pernah benar-benar tenang. Beberapa jam kemudian tanpa perlu disuruh dia sudah duduk menekur skrin telefon. Dia membaca ulasan klinik satu persatu, meneliti profil doktor yang merawat, malah sempat membuat kajian kecil tentang kesihatan wanita. Saya memandangnya dari kejauhan. Sungguh dada saya sebab. Kadang-kadang lelaki tidak tahu menyusun puisi cinta. Tapi Zaidu membuktikannya, sayang dengan cara yang paling halus. Cara yang tidak perlu romantik tetapi terasa seperti pelukan hangat yang tidak pernah dilepaskan. Tiba-tiba dia mengangkat kunci kereta dan berkata, sayang, siap-siap kita pergi periksa sekarang. Dahi saya berkerut. Kenapa abang nak bawa sampai ke setapak sana? Jauh tu dari rumah kita. Sebab Farah duduk area Semenyih. So nak pergi ke klinik setapak tu jauh kan. So macam pelik lah, kenapa nak kena pergi sampai ke setapak kan? Cari area di sini pun boleh. Tapi disebabkan dia dah buat research, dia tengok review-review orang, dan lagi hospital pakar wanita ni kan. So dia pilih di sana. Dia ketawa kecil, cuba meredakan ketegangan. Abang dah baca review doktor tu, abang dah kaji semua. Ramai cakap doktor tu bagus dan orang puas hati. Jadi kita ikhtiar yang terbaik, okey? Dia menarik lembut tangan saya, memimpin ke pintu sambil sempat berseluruh roh manja. Lagipun jauh pun tak apa, abang yang drive. Saya yang tidur je kat sebelah. Itu lagi sedap. Saya terdiam. Entah kenapa malam tu setiap butir bicaranya meresap terus ke hati. Ada rasa selamat yang menyelinap masuk, satu perasaan yang jarang saya rasakan sepanjang hidup. Setibanya kita di klinik, di setapak, debaran di dada makin kencang. Namun Zaidul tetap budiman membukakan pintu untuk saya seperti kelazimannya. Masuk saja ke ruang menunggu, dia merapatkan kedudukannya. Jemari saya digenggam erat. Itu bukan sekadar genggaman cinta, itu adalah genggaman seorang lelaki yang takut kehilangan. Saya mencuri pandangan ke wajahnya. Dia berpura-pura tenang namun rahangnya tegang. Nafasnya turun naik lebih laju daripada biasa. Saya tahu dia jauh lebih risau daripada apa yang dilisankannya. Kalau apa-apa jadi dekat awak, ayatnya terhenti di situ. Dia tidak sanggup menghabiskannya. Dia cuma menarik kepala saya, menentuk ke bahunya dan bisik, sayang jangan takut. Apapun keputusannya nanti, kita ada sama-sama. Saya menunduk, rasa takut. Tadi perlahan sinar. Kehadiran lelaki di sebelah saya ni sudah cukup menjadi benteng kekuatan saya. Apabila masuk ke bilik doktor, saya ceritakan segala simptom yang menyerang. Demam on off, sakit menyocok di bahagian atas, badan cepat letih dan akhirnya saya menuturkan satu ayat yang membuatkan doktor mengangkat kening. Saya dah lama tak datang period. Doktor itu mengangguk faham sambil tangannya lincah mencatat. Wajahnya serius namun tenang. Baik, saya perlukan semua sampel. Kita buat pemeriksaan penuh, full check up. Dalam beberapa minit, lengan saya ditusuk jarum untuk mengambil darah. Sampel air kencing juga diambil. Lebih-lebih lagi setelah doktor tahu kitaran haid saya yang terhenti.
Saya duduk di tepi katil pemeriksa mengusap lengan yang masih terasa pedih bekas suntikan. Doktor turut melakukan imbasan scan di bahagian perut, mahu memeriksa jika ada ketumbuhan lain atau tanda-tanda PCOS. Kita buat pap smear juga ya untuk dan periksa semua darah awak sekali, ujar doktor itu. Saya hanya mengangguk menurut perintah. Sebenarnya saya takut, tapi saya diamkan sahaja kerana rasa takut di hati lebih besar daripada suara yang mampu keluar. Zaidul masih di sini. Zaidul masih di sisi, memegang tangan saya semakin kuat seolah-olah melalui genggaman bisu itu. Dia mahu memberitahu saya tak akan lari kesakitan ini seorang diri. Berapa minit kemudian, namun saya dipanggil masuk semula untuk mendengar keputusan. Jantung saya berdetak sangat laju, seakan mahu pecah. Zaidul bangun dahulu seperti biasa, dia menunggu saya melangkah, kemudian dia berjalan seiring di sisi, tidak pernah setapak pun dia membiarkan saya jauh daripadanya. Melangkah masuk ke kamar doktor, seluruh sendi tubuh saya terasa kaku seolah-olah dipaksa ke bumi. Mata saya terpaku pada wajah doktor menantikan hukuman takdir yang bakal dijatuhkan. Doktor memandang saya sekilas sebelum meletakkan alat ujian kehamilan pregnancy test itu di atas meja dengan perlahan. Dengan nada yang datar dan natural, dia melafazkan keputusan. Puan, saya dah periksa alat ujian tadi, ia hanya memaparkan satu garisan saja. Jadi maafkan saya tidak boleh mengesahkan yang awak mengandung. Saya menelan air liur yang terasa berpasir, jantung saya seakan-akan terhempas ke lantai. Doktor menyambung lagi, jadi saya akan bekalkan ubat untuk melancarkan kitaran haid yang mengeluarkan darah. Namun untuk keputusan darah yang lebih tepat, kita perlu hantar sampel ke makmal dahulu. Dalam 3 ke 5 hari nanti baru siap. Nanti pihak kita akan WhatsApp keputusannya. Saya hanya mampu Okey, so jadinya yang tadi, mula daripada awal pages tu balik, okey. Melangkah masuk ke kamar doktor. Seluruh sendi tubuh saya terasa kaku seolah-olah dipaksa ke bumi. Mata saya terpaku pada wajah doktor menantikan hukuman takdir yang bakal dijatuhkan. Doktor memandang saya sekilas sebelum meletakkan alat ujian kehamilan pregnancy test itu di atas meja perlahan. Dengan nada yang datar dan natural, dia melafazkan keputusannya. Puan, saya dah periksa alat ujian ini tadi. Ia hanya memaparkan satu garisan saja. Jadi maafkan saya tidak boleh mengesahkan yang awak mengandung. Saya menelan air liur yang terasa pasir, jantung saya seakan-akan terhempas ke lantai. Doktor menyambung lagi. Jadi saya akan bekalkan ubat untuk melancarkan kitaran haid dan mengeluarkan darah. Namun untuk keputusan darah yang lebih tepat, kita perlu hantar sampel ke makmal dahulu. Dalam 3 ke 5 hari nanti baru siap. Nanti pihak kita akan WhatsApp keputusan. Nanti pihak kita akan WhatsApp keputusannya. Saya hanya mampu mengangguk kosong. Kekecewaan ini bukan semata-mata kerana tiada benih yang tumbuh di rahim, tapi kerana saya masih gagal menemui jawapan kepada kesakitan misteri yang telah berminggu-minggu menghantui jasad ini. Dalam hati saya hanya sempat memujuk diri dengan bisikan yang paling halus. Tak apalah, tunggu saja apapun ketentuannya, aku wajib hadap dan redha. Kami melangkah keluar dari bilik rawatan dengan langkah yang longlai. Zaidul pantas menarik kerusi di ruang menunggu untuk saya labuhkan duduk. Dia tidak bertanya sepatah kata pun. Dia hanya merenung wajah saya lama-lama seolah-olah sedang membaca setiap garis keresahan di muka saya tanpa perlu saya meluahkannya. Sementara menunggu ubat yang dijanjikan, saya menunduk memandang lantai. Tangan saya tanpa sedar mengusap dada dan sakit. Cuba memujuk hati agak berhenti berfikir yang bukan-bukan. Namun, tidak sampai 5 minit, pintu rawatan terbuka semula.
Nama saya diulang. Kali ini nada suara doktor kedengaran sedikit berbeza. Ada getaran desa di situ. Zaido menyambar tangan saya dengan pantas seakan-akan ada naluri yang memberitahunya untuk bangkit segera. Kami masuk kembali ke kamar itu. Doktor berpaling ke arah kita dengan riak wajah yang sudah berubah 100%. Tangannya mengangkat kembali jalur ujian yang sama dan dengan perlahan dia berkata, "Puan, tadi saya periksa semula. Sebenarnya alat ujian ni ada 2 garisan. Cuma garisan kedua itu sangat sama." Tubuh saya membeku. Zaidu menoleh pantas ke arah doktor. Kemudian matanya beralih tepat ke wajah saya. 2 garisan sama. Doktor menyambung bicara. Kali ini nadanya lebih serius, lebih berhati-hati menyusun kata. "Saya akan hantar sampel darah tadi ke makmal dengan segera. Kita perlu pastikan sama ada kandungan ini benar-benar wujud dalam rahim atau sebaliknya." Dunia saya terasa berhenti berputar seketika. Nafas saya tersekat di kerongkong. Saya kaku tidak bergerak. "Jadi buat masa ni," ujar doktor tu lagi, "saya tak akan berikan sebarang ubat untuk turun darah. Kita tunggu keputusan rasmi ya." Saya mengangguk lemah, tangan saya mula menggigil hebat. Zaido merapatkan genggamannya jauh lebih erat daripada biasa. Dia masih membisu, tidak bertanya, tidak menyoal. Namun di hadapan doktor itu juga dia menarik tubuh saya masuk ke dalam pelukannya. Senyap, tetapi pelukan itu syarat dengan doa. Dan jauh di sudut hati saya, buat pertama kalinya setelah sekian lama terbit sebutir harapan kecil. Harapan yang saya takut untuk percaya, namun tidak mampu untuk saya tolak. Sebuah harapan yang membuatkan bibir saya bergetar menyoal. "Abang, abang rasa saya mengandung ke? Abang rasa betul ke? Tapi kalau mengandung luar rahim macam mana? Saya takut sakit kalau kena buang tu." Seperti biasa, Zaidul hadir sebagai air yang memadamkan api keresahan. Dia menatap mata saya dalam-dalam dan mengungkapkan ayat keramatnya. "Sayang, abang adil dengan sayang kan? Percayalah cakap abang. Trust me, okay, semuanya akan baik-baik saja." Ucapan lembut itu cukup untuk meredakan badai gementar di jiwa saya sehinggakan saya terlupa seketika bahawa nun di hujung waktu sana ada satu keputusan darah yang sedang menanti untuk mengubah segala-galanya. Dalam tempoh menunggu keputusan yang masih tergantung itu, kita hampir terlupa bahawa kita mempunyai satu lagi agenda, penerbangan ke Pokok. Sebuah percutian yang telah lama kita rancang. Ia dirancang jauh sebelum saya tahu bahawa saya akan diuji dengan teka-teki takdir ini, mengandung ataupun tidak. So sebenarnya sebelum kita orang ada trip pergi Pokok. So sebelum pergi Pokok tu kita buat check up. Sebenarnya buat check up bukan pasal pregnant. Buat check up tu sebab kenapa rasa sakit. Sakit sekian-sekian tempat. Dan sakit tu dah macam panjang lama. Dah dekat macam sebulan lah macam tu. Sebab tak pernah sakit yang macam tu. So concern check up tu sebab nak tahu ada penyakit-penyakit pelik ke kena kanser ke. Sebab Farah memang kalau macam pergi mana-mana pergi mana-mana check up pun doktor akan cakap awak kena buat fully check up sebab mak awak pernah kena kanser. So biasanya kanser ni keturunan sekian-sekian lah macam tu lah. So lepas tu kita pun selalu dengar perempuan paling senang kena kanser cervix, kena kanser rahim, kanser payudara. Nak pula Farah part-part tu yang antara yang Farah sakit. So itu sebab sebenarnya pergi check up. Rupanya bila pergi check up tu doktor kata pregnant. Cumanya dia tak boleh nak cakap pregnant tu pregnant yang dalam rahim ataupun luar rahim. Ectopic lah kan. Nama pregnant, nama benda tu kan. So disebabkan kita orang pun macam tak nak serabut-serabut, tak nak fikir panjang. Okay, tak apalah. Kita teruskan je perjalanan kat Pokok sebab tak ada kata putus pun lagi kan. So kita orang belah berjalan kat Pokok. Pokok ni kat Vietnam tau. Okay. Jujur jauh di lubuk hati, saya masih menafikan kemungkinan itu.
Saya masih merasa kan ia mustahil. Saya masih takut untuk menaruh harapan, bimbang, kecewa lagi. Tapi Zaidul seperti lazimnya dia hanya mahu saya tenang, dia mahu membawa saya melihat dunia luar. Bukan terperuk memikirkan 1001 kemungkinan yang hanya menyeksakan dada. Sebaik saja tapak kaki ini menyentuh bumi pokok, angin laut menyapu wajah kita persis satu pelukan lembut yang dikirimkan dari langit. Pulau itu subhanallah, keindahannya bukan sekadar santapan mata tapi ia seumpama sebuah doa yang menjelma menjadi nyata. Air lautnya jernih, hening sehingga saya terasa seolah-olah dapat menembus melihat ke dasar hati sendiri. Warna biru kehijauannya berkilau-kilau di sapa terik mentari. Seakan-akan ombak kencil itu sedang berzikir memuji penciptanya tanpa henti. Pasirnya memutih, pantainya terbentang saujana mata memandang. Dan dalam keheningan itu, saya dapat merasakan Allah sedang menyelak satu lembaran baru untuk kami. Perlahan-lahan, tanpa saya sedari bahawa jauh di dalam rahim ini sedang bernafas satu nyawa kecil yang bakal mengubah paksi dunia kita buat selama-lamanya. Zaida menyewa sebuah motosikal diiringi senyuman yang sentiasa menjadi penawar bagi segala lara yang pernah saya lalui. Senang sikit kita nak pusing satu pulau ni sayang, ujarnya dengan nada paling manis. Dan benar, hari itu dia membawa saya menjelajah seolah-olah dia mahu saya melihat dunia ini tanpa rasa resah, tanpa rasa takut dan tanpa dibayangi parut duka semalam. Kami menyusuri jalan-jalan kecil yang diteduhi nyur kelapa yang melambai-lambai. Angin memukul lembut pipi saya dan setiap kali saya menoleh ke arahnya, dia tersenyum bahagia seolah-olah seluruh hidupnya sudah lengkap dengan momen itu. Kami melintas pasar kecil yang meriah dengan warna-warni, deretan hotel yang dihiasi lampu kuning keemasan dan kedai-kedai yang syarat dengan aroma manisan tempatan. Dan setiap kali mata saya tertawan pada sesuatu yang cantik, dia akan memberhentikan motor. Seolah-olah dunia ini diciptakan hanya untuk menjadi latar potret saya. Awak berdiri di situ sekejap sayang, cantik sangat cahaya ni, katanya sambil mengangkat kamera. Matanya memandang saya bukan seperti melihat seorang isteri biasa tapi seperti menatap sesuatu pemandangan paling indah yang wujud dalam pulau itu. Pokok hari itu bukan sekadar destinasi percutian, ia menjadi saksi bisu sebuah perjalanan di mana saya sendiri belum tahu bahawa di dalam jasad saya sedang hadir satu penumpang kecil yang diam-diam ikut serta dalam setiap hembusan angin dan setiap langkah yang kita atur. Dan seperti biasa, saya doakan sentiasa gigih menjadi juguru gambar yang paling arif membaca cahaya di wajah saya. Dia merakam gambar satu demi satu, perlahan, sabar dan penuh cinta dari sudut yang saya sendiri tidak pernah sedar kewujudannya. Tiada satu pun yang gagal setiap kali saya melihat hasilnya. Saya berasa dunia ini tiba-tiba melayani saya dengan begitu lembut. Saya rasa cantik, rasa dihargai, rasa disayangi dengan cara yang hanya Zairul Arif tahu bagaimana untuk menzahirkannya. Pada waktu itu, dia memilih sebuah bilik hotel yang menyajikan pemandangan malam yang cukup memukau. Tingkap bilik kita menghadap terus ke dari langit, pokok langit yang setiap malamnya dimandikan dengan percikan cahaya bunga api dari Hong Town. Namun sebelum kita melangkah pulang ke bilik untuk berehat, entah dari mana datang satu rasa aneh yang mengetuk pintu hati saya. Naluri seorang wanita atau mungkin gerakan halus dari rahim yang tidak pernah saya sedari sedang cuba berbicara. Abang, suara saya terluar perlahan hampir berbisik. Boleh kita singgah farmasi sekejap? Saya nak beli pregnancy test. Tapi saya nak yang mahal sikit, yang digital punya. Yang boleh tunjuk sekali berapa minggu usia kandungan. Zaidul menatap wajah saya lama. Itu adalah satu tatapan yang tidak memerlukan kata-kata. Seolah-olah dia sedang membaca gelora dalam mata saya yang saya sendiri takut untuk akui. Namun dia hanya menguntum senyum kecil. Tenang seperti selalu dan menjawab lembut. Jom sayang, kalau itu yang hati awak rasa kita ikut. Selesai urusan informasi, kita bergegas pulang ke hotel. Sepanjang perjalanan, perasaan saya bercampur bau. Ada rasa takut, ada rasa harap yang melambung, ada rasa asing yang saya sendiri tidak tahu apa namanya. Sebaik sahaja tiba di bilik, saya terus meluru masuk ke bilik air. Jantung saya berdegup kencang seakan mahu pecah. Saya melakukan ujian itu dengan penuh tertib dan perlahan-lahan.
Alat ujian digital itu saya letakkan di tepi sinki seolah saya sedang meletakkan sebuah rahsia paling besar dalam hidup saya di situ. 7, saya takut untuk melihat ketulisannya. Lutut saya terasa longgar, hampir tidak mampu menampung tubuh. Hati saya belum bersedia. Segala trauma dan ketakutan lama menyerbu serentak. Apakah aku mampu? Apakah aku sudah bersedia? Dan bagaimanakah hidup aku nanti? Anda jawapannya mengecewakan. Dia sebenarnya tidaklah nak kata contoh kalau pregnant ke tak pregnant ke, taklah nak kata oh kalau tak pregnant tu kecewa, tak. Cumanya sebab doktor dah bagi satu kata putus yang awak pregnant ni. Tapi tak tahu pregnant luar rahim atau dalam rahim. So dia ada satu perasaan yang macam okey, pregnant dah, luar rahim, dalam rahim. Dengan kita pula kita tahu kalau kita pregnant luar rahim memang kena buang, kena cuci balik apa semua. So benda tu, proses tu sakit. Sebab macam Farah memang dah lama tak masuk hospital, dah lama tak macam kena tahan-tahan ataupun kena suntik sebenarnya pun memang dah lama sangat. Even last masa patah kaki dulu pun memang tak pergi check up pun hospital. Buka simen terus pergi kerja. So tak tahu, so takut dengan apa yang orang kata, kita overthinking lah. Takut dengan macam-macam perasaan yang macam tu. Itulah. So, kita tak dapat jawapan kan sebab result pun tak keluar lagi waktu tu. Okay. So, saya menarik nafas panjang, cuba mencari kekuatan, namun tangan ini tetap kaku, tidak berdaya untuk mengangkat alat itu. Tiba-tiba, ting, bunyi notifikasi telefon memecahkan kesunyian bilik itu. Persis takdir yang mengetuk pintu yang kuat. Saya mencapai telefon dengan jari jemari yang menggigil hebat. Mata saya terpaku pada skrin. Dan sebaik sahaja saya membuka mesej itu, seluruh dunia saya terhenti. Masa seolah-olah tidak lagi bergerak, saya hanya mampu berdiri kaku dengan dada yang terasa seperti diramas kuat. Kerana pada saat itu saya tahu hidup saya sedang berubah buat selama-lamanya. Dan mesej ringkas itu telah menghentikan putaran dunia saya seketika. Salam Farah dan husband Dr. Izzat dekat sini. Saya teks untuk rilis result darah BTES CG 48 jam yang kita ambil semalam. Asalnya 70 dan jadi 205, more than 50% increasement. Saya conclude bukan chemical pregnancy dan juga bukan ectopic pregnancy. InsyaAllah normal untuk tak nampak apa-apa lagi dalam uterus. Saya bagi masa untuk pregnancy itu membesar. If ada sakit, muntah teruk atau berdarah, terus inform saya. So doktor hantar mesej macam tu. So maknanya result daripada darah tu memang memberitahu yang memang okey, awak memang pregnant dan bukan pregnant luar rahim ke apa, tak. So memang awak pregnant. So normal. So bila awak tahu awak memang pregnant, memang normal lah awak bengkak-bengkak serta-serta tempat tu kan. Macam tu lah. So saya berdiri lama, terlalu lama sampai rasa macam dunia berhenti bernafas bersama saya. Dada rasa sesak, tangan rasa sejuk, fikiran saya hilang arah. Saya tak tahu sama ada saya nak duduk ataupun nak baring atau nak menangis, semuanya datang serentak. Menolak-nolak dada dalam diri saya, saya ada perasaan perubahan itu. Dia terus bangun selangkahnya, laju ke arah saya. Kenapa sayang? Ada apa-apa ke? Saya tak mampu keluarkan suara, hanya air mata yang mula jatuh tanpa izin. Saya ulurkan telefon, tangan terketar-ketar. Bang, doktor cakap saya pregnant dalam rahim dan saya betul-betul pregnant bang. Test di tangan saya 2 garisan merah terang dan satu angka minggu yang mengukir tadi. Saya tak sempat fikir apa-apa, tak sempat susun emosi. Yang saya tahu tubuh saya tiba-tiba long life dan saya rasa dan saya terus peluk Zaidu sekuat mungkin. Sekuat saya bertahan selama ni. Dia peluk saya erat seperti mahu memastikan saya tak jatuh walaupun sesaat. Tangannya mengusap belakang saya perlahan dan di dalam nafasnya yang bergetar menahan sebab dia bisikkan sesuatu yang membuatkan seluruh jiwa saya luluh. Kita ada anak dah. Kita ada anak dah sayang. Allah bagi kita amanah ni. Alhamdulillah.
Dan pada detik kebenaran itu menyapa, wajah pokok di balik jendela seakan berubah serta-merta. Langitnya terasa lebih luas memayungi kami. Lautnya memiru lebih dalam dan anginnya menyentuh kulit saya dengan kelembutan luar biasa. Saya mula memandang dunia dengan lensa mata yang baru kerana saya sedar kehadiran saya di pulau ini bukan lagi berdua tetapi bertiga. Rupanya sepanjang kembara ini ada satu nyawa kecil yang diam-diam menjadi musafir bersama kami. Dia turut sama melihat percikan bunga api di dalam langit. Dia turut menghirup bayu masin dari pantai yang memutih dan dia menyertai setiap langkah kaki kita tanpa pernah saya sedari kewujudannya. Saya sedang membawa sebuah kehidupan. Saya sedang menggendong doa yang Allah titipkan secara senyap. Saya sedang memikul amanah yang dihantar pada waktu yang paling tidak disangka-sangka. Dan malam itu, di bawah payung langit pokok yang gemerlapan, akhirnya saya mengerti satu hakikat ketuhanan. Allah tidak pernah datang lambat. Dia sentiasa datang tepat pada masanya. Masa yang paling mampu membuatkan seorang hamba sujud menyembah bumi kerana rasa syukur yang melimpah ruah. Pada waktu itu, Zaidu tidak banyak berbicara. Dia cuma mengukir senyuman tenang sambil menarik lembut tangan saya ke penghuni bilik. Abang nak kita tengok firework sama-sama. Ayatnya ringkas, namun bagi saya membawa maksud yang sangat dalam. Seolah-olah dia berbisik, biar setiap malam kita ada sesuatu yang indah untuk dikenang. Walaupun nanti dunia kita tidak akan sama lagi. Saat bunga api meletus mewarnai pekat malam, saya menyedari sesuatu. Lelaki ni bukan sekadar membawa saya makan angin. Dia sedang mencipta memori. Dia sedang melukis kenangan demi kenangan supaya anda satu hari nanti rindu bertemu. Saya masih ada langit untuk didongak. Mengenang kembali bagaimana dia sentiasa berusaha membuatkan hati saya bercahaya. Maka bermulalah lembaran baru hidup saya sebagai seorang ibu hamil. Satu perjalanan yang tidak pernah saya duga akan hadir secepat ini dan lebih tidak sangka saya melaluinya bersama seorang lelaki yang mencintai saya setenang itu, sedalam itu. Sejak hari pertama, khabar gembira itu kita terima, Zaidu berubah watak. Dia menjadi pelindung yang teramat berhati-hati, teramat lembut dan teramat penyayang. Segalanya digandakan, kasihnya, perhatiannya, kebimbangannya dan usahanya untuk memastikan saya tidak merasa apa-apa selain rasa aman. Perihal rumah, ia seakan mengharamkan tangan saya daripada menyentuh barang datang penyapu ataupun mop. Saya duduk saja biar abang buat semua. Katanya tegas tapi lembut sambil memimpin saya ke sofa untuk berehat. Perihal makan, dia mengambil alih tugas di dapur sepenuhnya walaupun dia tahu betapa saya suka memasak untuknya. Kalau saya dapat lahirkan anak kita dengan sihat, itu dah cukup besar pengorbanan saya. Yang lain-lain biar abang uruskan. Setiap pagi dia akan pastikan perut saya terisi dahulu sebelum dia menjamah rezeki. Setiap malam sebelumnya soalan keramatnya pasti akan menyapa telinga, perut okey tak, ada sakit mana-mana, saya nak apa-apa tak, nak buah, nak air, nak bau urut kaki, cakap je. Sungguh saya berasa sangat disayangi, sangat dijaga, sangat dilindungi. Ada ketikanya, saya menatap wajahnya lama saat dia sedang leka. Hati kecil saya bertanya, dalam sebab bagaimana Allah boleh semurah ini mengirimkan seorang lelaki sebaik ini untuk menemani perjalanan hidupku yang dahulunya penuh dengan luka dan nanah. Zaidu bukan sekadar suami, dia menjadi tongkat yang memapah supaya tidak rebah. Dia menjadi bahu yang menampung segala pemberat dan lelah saya. Dan dia menjadi dada tempat saya melepaskan segala resah gelisah yang tidak mampu diluahkan dengan kata-kata. Dalam setiap gerakan saya yang semakin perlahan dan syarat, dia sentiasa ada di belakang. Dalam setiap nafas saya yang tersangkut kerana penat membawa nyawa, dia sentiasa ada di sisi. Dan dalam setiap malam saya menangis kerana trauma, takut kehilangan itu datang menghantui dia, akan memeluk saya erat dan membisikkan janji, sayang, kali ini kita jaga amanah sama-sama. Abang akan ada dengan sayang sampai bila-bila. Melalui penjagaannya yang penuh santun itu, saya belajar satu falsafah cinta yang paling agung. Bahawa kasih sayang itu bukan terletak pada romantisnya susunan kata-kata, tapi pada kudrat dan usaha seorang lelaki yang melayani wanita yang dia cintai. Sehingga wanita itu tidak pernah berasa keseorangan walaupun sesaat.
Itu makna cinta yang sebenar. Dan itulah Zaidun. Sebelum last satu pages sebelum nak habis bab ni, kadang-kadang yang paling kuat bukanlah mereka yang suaranya menjulang langit, tetapi hati yang memilih untuk diam. Menyembunyikan ribut yang menggila di balik senyuman yang sengaja dilukis lembut, seolah-olah tiada apa-apa pun yang sedang runtuh perlahan di sudut jiwanya paling sunyi. Ada hati yang berjalan sendirian di tengah manusia, tanpa keluh, tanpa cerita, namun diam-diam memikul 1000 luka yang tidak pernah ia biarkan jatuh ke mana-mana bahu selain miliknya sendiri. Ia belajar tersenyum meski darinya berkecamuk, belajar berkata tak apa walaupun ada bahagian dalam dirinya yang retak sedikit demi sedikit seperti kaca yang enggan pecah tapi sudah tidak utuh lagi. Tahukah kamu, kekuatan kadang tidak hadir sebagai keberanian yang lantang, tetapi sebagai sebaris diam yang menahan air mata daripada tumpah pada saat jiwa ini rebah. Ada hati yang kelihatan setenang langit senja, indah di mata siapa pun, namun di dalamnya matahari sedang perlahan tenggelam tanpa siapa perasan. Dan hati itu, walau letih, walau penuh luka, tetap memilih untuk bertahan kerana ia mengerti bahawa tidak semua pedih perlu diberitahu pada dunia. Ada cerita yang hanya layak didengar oleh Tuhan. Ada runtuh yang hanya perlu dirasai sendiri. Justru dalam diam yang paling sunyi itu tersimpan kekuatan yang paling mulia. Kekuatan untuk terus berdiri meskipun seluruh tubuh ingin menyerah. Kekuatan untuk terus hidup meskipun jiwa sedang mencari-cari tempat untuk pulang, dan seorang yang sudi menjadi rumah yang menenangkan. So maka habislah bab 11 dan dia ada bab 12, amanah kita janji kita tapi kita dah habis masa kan. So insyaAllah kalau ada rezeki nanti boleh kita buat session yang kita sambung lagi bab-bab yang lain kan. Sebenarnya bukan Farah tak keluarkan buku takdim memilih Zaidul Arif je. Farah ada buat satu lagi buku. Satu lagi buku ialah Luka Mereka, Kekuatan Kita. Yang itu Farah tulis sepanjang semenjak Zaidul meninggal, macam mana Farah bertahan dan macam mana Farah calm downkan diri Farah. So apa yang Farah buat? So Farah ada tulis dekat dalam Luka Mereka, Kekuatan Kita tu. So tak apa, insyaAllah nanti kita boleh minta dengan kita punya admin ni, okay, ilmu ni kan untuk next ke apa ke kan. Yang itu best kalau nak yang dalam buku lain satu tu best sebab dia pasal kisah-kisah sirah sikit. Kisah-kisah Nabi. Macam mana Nabi dulu diuji lagi teruk. Tapi boleh sabar, boleh kuat, boleh macam tu. Okay, so insyaAllah doakan saya sebab kalau nak ikutkan saya tinggal lagi dalam 2 bulan macam tu je. Macam itulah dalam 2 bulan, 1 ke 2 bulan macam tu. Semoga dipermudahkan bersalin dan kuat dan Ibu pun keluar dengan sihat, baik dan insyaAllah kita jumpa di lain hari. Cuba bayangkan yang tadi tu kita hanya baca satu bab setengah je. Pun rasa macam panjang dan lama. Bayangkan dalam buku, sebab buku ni ada 400 pages. So banyak lagi yang korang boleh dapat kan. Sebab belum Farah tak cerita lagi bab macam mana masa dengan arwah mama pula. Pun ada Farah selitkan dalam bab ni. Macam mana hubungan kita dengan ibu bapa. Dengan adik-beradik. Okay. So insyaAllah kita jumpa di lain hari. Farah doakan semoga semua dipermudahkan dan minta maaf kalau ada kurang lebih daripada Farah. InsyaAllah. Okay, Farah doakan semua, okay? So good luck. Semangat. Semangat terus dan insyaAllah. Okay semua. Okay, bye. Assalamualaikum. InsyaAllah
malam ni Farah akan ada reading session pada pukul 9 malam. So, korang akan jumpa Farah secara live, tapi dalam online lah. Okay, selama 1 jam je. So nanti Farah akan, so korang kena bantu Farah. Korang nak Farah baca bab yang mana, daripada bab 1 sampai bab 15, bab mana. Sebab Farah akan baca 1 bab je. Dan lepas Farah baca 1 bab tu, Farah akan explain situation. So mungkin korang lebih faham dan nampak gambaran. Lepas tu macam mana nak face, macam mana kita nak handle situasi tu. Okay, so insyaAllah jumpa Farah malam ni. Korang kena register tau. So memang korang, sebab kalau korang tak register, nanti tak tahu macam mana nak dapat link untuk masuk kelas Farah tu kan. So insyaAllah kita akan jumpa malam ni. Tak lama pun, 1 jam je. Okay, so cepat-cepat register, nanti akan ada admin bantu. Syukuri bukan dari siapa yang lahir melalui rahim awak. Anak bukan lambang lengkapnya sebuah rumah tangga. Ada rumah yang sederhana, tetapi syurganya terasa nyata. Ada pasangan yang hanya hidup berdua sampai ke tua, tapi hidup mereka penuh makna. Dan ada keluarga kecil tanpa zuriat yang Allah limpahi dengan rezeki dalam bentuk lain. Rezeki ketenangan, kesihatan dan kasih sayang yang jauh lebih besar daripada apa yang mampu dilihat oleh mata kasar manusia.